Meaning kalau kita tidak berubah, kita akan collapse, kita akan runtuh. Jadi sebagai pusat pendidikan tinggi di bidang technical dan vocational ni, kita juga mesti berubah. Kita kena transform daripada benda lama kepada benda baru. Jadi kalau kita sentiasa peka dengan keadaan yang sedang berubah, kita juga willing to change, kita akan duduk sama tinggi dan berdiri sama rendah dengan agensi institusi lain di bidang pendidikan yang sedang berkembang sekarang. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam sesi podcast Sembang Santai at Polisisi ataupun SS at Polisisi. Pada kali ini, episod kali ini pastinya istimewa buat kita warga Polisisi sebabnya kita bawakan kepada anda tetamu istimewa number one, bos number one kita di Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, iaitu Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Zahari bin Ismail, Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan College Community. Selamat datang, Datuk. Terima kasih, Saudara Samin. Hari ini kita santai je, Datuk. Kita nak orang kata apa, recap semula kan sepanjang perjalanan Datuk selama hampir 3 tahun dalam memegang jawatan terpenting lah di salah satu jabatan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, iaitu JPPKK, Datuk kan. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan secara ringkas lah perjalanan Datuk semasa orang kata posting yang first, Datuk, maksudnya 41, Datuk kan, berada di institusi ataupun di jabatan sehinggalah sekarang, Datuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya merakamkan syabas dan tahniah pada Unit Komunikasi Korporat UKK Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community kerana akhirnya berjaya mengadakan podcast sendiri. So ini ada satu pencapaian yang terbaik untuk kita terus meneroka dan menyampaikan maklumat secara terus, cepat dan juga mencapai sasaran yang kita tetapkan. Kalau mengimbau kembali sejarah perjalanan saya bukanlah mudah. Saya memulakan kerjaya pada tahun 1991 dengan menjadi seorang guru di sekolah menengah biasa di Sarawak selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian saya berpindah ke sekolah menengah teknik di Pulau Pinang dan seterusnya saya menyambungkan pengajian. Sebelum 2010 tu bertugas di Jabatan Pendidikan Teknikal pada masa tersebut di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2002, kalau tak silap saya 2002. Kena terlalu lama kan. 2002 tu saya telah pun menjadi pegawai pendidikan siswazah grade 41. Semua kerjaya sebelum tu grade 41. Masa tu ialah DG 41, Syamil. DG Datuk DG 41 di Jabatan Pendidikan Politeknik College Community, Jabatan Pendidikan Teknikal di Pusat Bandar Damansara, Kuala Lumpur. Dan teruskan ke kerjaya sebagai penolong pengarah. Sampai tahun 2006 saya menyambung pengajian di peringkat PhD di University of Hull, United Kingdom, dan kembalinya saya ditempatkan di Politeknik Balik Pulau sebagai timbalan pengarah. Kemudian saya terus kerjaya saya sebagai timbalan pengarah akademik di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Kemudian kembali semula ke Politeknik Balik Pulau sebagai timbalan pengarah akademik juga dalam grade 52. Dan seterusnya berpindah ke Politeknik Tuanku Said Sirajuddin Perlis sebagai pengarah grade 54. Seterusnya berpindah lagi ke Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam sebagai pengarah pada tahun 2018. Dan akhirnya pada 16 November 2022 saya diberikan amanah dan tanggungjawab sebagai Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community sehingga hari ini. Kalau nak dikirakan tempoh saya sampai saya bersara pada 30 September nanti, jumlah
hari saya sebagai ketua pengarah ialah sebanyak 1050 hari. 1050 hari. Cantik Sebanyak nombor. pengalaman 1050 tu. Pahit maung sebagai pensyarah, sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai timbalan pengarah dan sebagainya. Kalau saya fokuskan di sini, saya sebagai ketua pengarah adalah satu dua pembaharuan yang saya cuba buat yang dikenal sebagai transformasi Politeknik 2.0 pada tahun 2023 silap saya, 2023 penghujung. Dan transformasi Politeknik itu telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita. Dan the gist of di transformasi itu ada banyak agenda lah. Kita sebagai contohnya kita nak membuat penstrukturan semula organisasi, kita nak menawarkan program asasi TVET, kita nak buat CTEC, pusat teknologi dalam bidang TVET yang paling canggih, advance sekali. Kemudian kita nak bangunkan Politeknik Unkoma sebagai Politeknik Apex dan pelbagai transformasi yang cuba digarap melalui agenda saya iaitu T13 di bawah transformasi Politeknik 20 pada masa itu 2023 sehingga 2030. Baik Datuk. Itu sedikit sebanyak perjalanan Datuk daripada Datuk mula mengajar di sekolah di Sarawak kan, sehingga sekarang Datuk bergelar sebagai Datuk Ketua Pengarah. Kita nak tanya juga Datuk sebagai seorang penjawat awam kan, pendapat Datuk kan, apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh penjawat awam mungkin zaman Datuk dulu dan mungkin yang pada zaman sekarang yang Datuk dah nak bersara ni kan, nak menuju ke arah alam persaraan ini, apa yang Datuk dapat bandingkan ataupun bezakan? Ada tak perbezaan ni Datuk? Ketara tak? Of course sangat ketara, Syamin. Kalau dulu kita kaedah pengajaran, kaedah pengurusan, pentadbiran kita adalah very stereotype lah kita panggil. Kalau A sampai Z tu A sampai Z je. Tapi sekarang ni ialah A mungkin sampai C, dia akan berubah kepada C+. Dia sampai D, dia akan kepada C+ dan sebagainya. Dipanggil sebagai disruption teknologi. Gangguan dari segi teknologi. Maknanya dari semasa ke semasa dia ada evolusi dari segi pembangunan, pembaharuan dalam teknologi itu tersebut. Kalau dulu kita menggunakan mesin typewriter untuk buat soalan, kertas soalan dan sebagainya, kemudian beralih kepada teknologi komputer. Kalau dulu dengan disketnya, kemudian kepada CD, kemudian kepada pen drive. Dan semua tu cabaran kepada pensyarah, kepada pihak pentadbir ialah kita kena up to date knowledge kita, kena selalu belajar untuk menimba ilmu baharu di bidang teknologi ini. So meaning kita suka ke tak suka, we have to adapt and adopt dengan teknologi yang sentiasa berkembang. Sampailah ke hari ini kita bercakap soal AI, bercakap soal blockchain, bercakap macam-macam isu-isu semasa di dalam revolusi industri yang berkembang pesat pada hari ini. Jadi bagi saya sebagai seorang pengurus pentadbir, kita kena selalu peka dan mesti berubah. Tidak boleh dengan kaedah tradisional kalau kita mengajar dengan kaedah lama dan sebagainya. Sekarang orang dah guna green screen untuk mengajar. Betul. Orang dah guna touch screen TV, smart board TV. Kita ada bilik teknologi enable kolaboratif classroom, TECC. Kita ada pusat-pusat teknologi yang canggih. Yang ini sebenarnya adalah teknologi baru dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang pendidikan TVET. Dan kita pun sekarang ni try to be a champion di bidang TVET dalam dan juga TVET serantau ni. Kita nak jadi dominan, kita nak jadi kuat, kita nak kita yang maju ke depan. Dan untuk itu kita kena berubah, kita kena belajar, menuntut ilmu, menambahkan kepakaran, kemahiran, pengetahuan kita dari semasa ke semasa. Setuju tak setuju,
we have to, saya ulang balik, adapt and adopt dengan adopt. perkembangan teknologi semasa yang ada dalam negara kita. Betul. Yang part green screen semua tu saya setuju Datuk. Sebab UKK kan selalu bersama dengan Datuk kan membuat lawatan ke institusi. Kita boleh nampak lah kemajuan teknologi tu Datuk. Di institusi dah seiring Datuk dengan teknologi yang ada pada masa sekarang kan. Okey Datuk, kita sentuh balik transformasi politeknik tu Datuk kan. Pada pandangan Datuk sendiri kan sebagai seorang yang sedang mengemudi sebuah jabatan besar di bawah KPT ni, pada pandangan Datuk, kenapa pentingnya adanya transformasi politeknik tu Datuk? Adakah supaya tahap keterlihatan kita kepada orang awam tu lebih terbuka ataupun lebih dikenali, ataupun Datuk rasa apa yang ada sekarang ni perlu berubah lah, apa yang berada di politeknik sekarang ni perlu berubah ataupun ditambah baik? Mana-mana institusi, mana-mana agensi, mana-mana badan, mana-mana whatever pusat teknologi dan sebagainya yang tidak berkembang, institusi agensi itu akan runtuh. So kita tidak dapat tidak. We have to change, we have to transform. Kita kena berubah mengikut perkembangan dan arus teknologi semasa yang sedang berkembang. Sebagai contoh, kalau dulu kita di zaman dulu kita dengan industri besi dan keludi, kemudian kepada industri komputer, kemudian kepada industri 4.0 dan sebagainya. So kita kena merapatkan diri, kena banyak membaca, kena banyak menelaah, kena banyak mempelopori benda-benda baru di bidang AI tersebut. Meaning kalau kita tidak berubah, kita akan collapse, kita akan runtuh. Jadi sebagai pusat pendidikan tinggi di bidang technical dan vocational ni, kita juga mesti berubah. Kita kena transform daripada benda lama kepada benda baru. The new ideas itu sebenarnya tidak datang begitu saja. Dia akan datang melalui beberapa kaedah. Sebagai contoh, kita mengadakan program inovasi, penyelidikan, penerokaan benda-benda baru melalui pertandingan-pertandingan dalam dan luar negara. Kita menghantar tenaga pengajar kita kursus di dalam dan luar negara untuk mengembangkan bakat dan kemahiran serta kepakaran yang ada kepada mereka. Jadi kalau kita sentiasa peka dengan keadaan yang sedang berubah, kita juga willing to change, kita akan duduk sama tinggi dan berdiri sama rendah dengan agensi institusi lain di bidang pendidikan yang sedang berkembang sekarang ni. Saya bagi satu contoh, kalau dulu kita dengan Korea, EPA kan, lebih kurang sama je. Tapi Korea ni perkembangan, kemajuan dia pesat. Sebab willingness of orang Korea untuk berubah itu cepat. Sanggup berkorban diri, harta dan sebagainya untuk melihat bangsa dan negara mereka maju. Dengan sebab itu, mereka maju ke depan jauh lebih daripada kita. Tarikh kemerdekaan kita dengan Korea ni lebih kurang sama je. Tapi Korea ni telah mencapai status negara maju lebih cepat daripada kita. Begitu juga rakan jiran kita, Singapura. Sangat cepat pembangunannya. Walaupun kita selalu kata Singapura tu negara kecil, bolehlah ekonomi dia pesat membangun, boleh dia berkembang. No. Mereka juga melalui proses perkembangan macam kita. Inovasi mereka kuat, penyelidikan mereka kuat. Pakar-pakar dalam tu sentiasa menambah ilmu dan pengetahuan serta kemahiran mereka daripada negara-negara maju yang lain. Kalau kita tengok US states misalnya selalu claim that they are the champion of teknologi advancements ni. Jadi kita kena belajar daripada mereka. Dengan sebab itu sekarang ni kita kena berubah. Instead of training, memberikan latihan kepada tenaga pengajar kita dalam, kita kena hantar ke luar negara supaya mereka juga mendapat pengetahuan, pengalaman yang sama dengan negara-negara maju yang lain. So perkembangan bakat itu tidak berlaku begitu saja, tetapi melalui proses transformasi. Dulu kursus dalam negara, sekarang maybe luar negara. Kerana apa? Kerana teknologi mereka jauh lebih terkedepan berbanding dengan kita. So inilah nasihat saya lah. So sekarang ni kita kena melihat contoh institusi, agensi yang baik di luar negara, bukan sahaja di dalam pun kita tengok juga, tapi luar negara tu
banyak benda-benda yang lebih advance compared to kita. Datuk, kita nak tanya juga Datuk kan, sepanjang 3 tahun Datuk mengemudi jabatan ini kan, sebenarnya sebelum Datuk menerima surat tu kan, ataupun baru saja menerima surat hari pertama tu kan, surat tawaran sebagai ketua pengarah tu, sebenarnya apa yang terlintas kat fikiran Datuk? Apa yang Datuk nak setkan untuk Politeknik dan College Community ni sebagai untuk menjadi sebuah institusi yang macam mana Datuk adunkan? Apa yang ada dalam minda saya pada ketika itu ialah saya ingin mengubah struktur organisasi di Politeknik dan College Community ini supaya dia dilihat sebagai lebih besar, setaraf dengan institusi ataupun agensi yang besar. Sebagai contoh, sekarang ni kita di JPPKK ataupun di Politeknik College Community ni, pengarah-pengarah kita ada yang grade kecil-kecil kan, tapi tanggungjawab, liability, kompleksiti tugas mereka adalah besar. Jadi begitu juga di peringkat politeknik dan juga di peringkat jabatan pendidikan kita sendiri. Dan di sini kalau kita lihat compare itu agensi ataupun institusi yang lain, jumlah pelajar di politeknik ini normally 3,000 hingga 5,000 orang. Tapi peranan pensyarah kita adalah begitu besar compare to agensi TVET yang lain. Jumlah mereka, pelajar mereka sedikit. Tetapi grade jawatan pengarah dan pensyarah mereka adalah lebih kurang sama dengan kita. Malah ada yang tinggi lagi daripada kita. That's why saya kata ada ketidakseimbangan dari segi kompleksiti tugas itu di antara agensi-agensi TVET. Ini sedikit sebanyak menjejaskan sebenarnya motivasi prestasi di kalangan pihak tenaga pengajar kita untuk terus berkembang maju. So apa yang saya hasrat pada waktu itu ialah at least kita akan mencapai tahap beberapa politeknik, sebagai contohnya hasrat saya ialah dinaik taraf seperti politeknik premier itu dinaik taraf setaraf dengan MTUN. Dah naik satu tahap, dia akan yang lain-lain akan automatically akan naik jugalah. Sebab tu saya menamakan dalam agenda transformasi itu Politeknik Hukum sebagai apex politeknik dan yang taraf ataupun nilainya adalah sama taraf dengan MTUN, iaitu Politeknik Bertaraf Universiti. Walaupun nama politeknik, tapi tarafnya adalah taraf universiti. Baru kita boleh berkembang maju. Di anchor politeknik yang sama taraf dengan universiti dan yang lain-lain slowly akan ikut menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang TVET yang sangat terkemuka di dalam negara kita. Baik, Datuk, maksudnya bila Politeknik Premier tu dia start universiti, adakah nama dia akan lain sikit, Datuk? Kita namanya boleh difikirkan sama ada kita nak kekalkan nama lama ataupun kita boleh rebrand kepada nama baru yang lebih menarik. Beberapa institusi tak perlu tukar nama apa sebenarnya, Samir. Sebagai contohnya Institut Teknologi Bandung di Indonesia. Tarafnya adalah sangat tinggi dalam ranking ASEAN dan juga Asia. Namanya institut juga. Begitu juga MIT. Namanya MIT tapi tarafnya adalah sangat tinggi. Begitu juga di negara-negara lain. Nama ataupun brand itu yang begitu established sebenarnya, macam Politeknik Hukum itu is very established. Kan ditubuhkan tahun 69 sampai sekarang hampir 60 tahun. Dan nama sangat established dan orang pun kalau kita tengok dari segi kemasukan, Politeknik Hukum sebenarnya tidak perlu diiklankan pun. Betul. Orang akan terus masuk ke Politeknik Hukum sebab dia dah ada nama yang begitu kukuh yang menyebabkan orang rasa wow, dapat masuk Politeknik Hukum. Satu yang berprestij lah untuk pelajar-pelajar tersebut. Begitu juga bukan sekat pelajar, ibu bapa, pihak industri dan negara juga melihat taraf ataupun status Politeknik Hukum itu sebagai satu institusi TVET yang very prestigious lah. Dan dengan sebab tu ramai orang nak masuk ke institusi. Itu adalah dream saya. Itu harapan saya. Tapi tak mencapai sasaran dalam tempoh yang saya rasa singkat.
dia perlu diterus dan diperjuangkan oleh generasi yang akan datang. Bila tengok balik pada jawapan-jawapan Datuk kan, jadi kita boleh tahu sifat Datuk yang suka apa orang kata tengok pihak lain lah Datuk kan. Maksudnya walaupun kita nak mencapai kemajuan tu kan, mesti kita kena buat perbandingan lah dengan negara-negara lain, dengan institusi lain supaya kita orang kata tak syok sendiri, betul tak Datuk? Dalam sesuatu perancangan kita tu mesti berlandaskan orang kata apa, logik lah Datuk kan, ikut pada institusi ataupun negara-negara yang lain juga. Selain daripada yang Datuk impikan tadi tu, apa sebenarnya Datuk punya agenda lagi terhadap Politeknik dan College Community ni? Macam alamak dah nak bersara lah pula kan. Maksudnya lepas ni Datuk tak dapat lagi lah nak meneruskan agenda yang Datuk rancangkan tu Datuk. Dulu semasa saya bertugas sebagai pengarah, saya nak buat 2 benda. Iaitu satu, mengadakan persidangan di peringkat antarabangsa. Dan Alhamdulillah benda tu telah pun tercapai. Banyak persidangan-persidangan yang dibuat oleh Politeknik, College Community sampai ke peringkat antarabangsa, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Dan saya rasa sekarang ni Alhamdulillah halfway sebenarnya Syamil. Apa yang saya hasratkan ni itu seperti harapan saya di dalam saya punya tagline 4K tu. Kebajikan, keharmonian, keberkatan dan kesihatan. Dalam aspek kebajikan ni, intention saya daripada awal saya nak tubuhkan Yayasan Politeknik dan College Community. Tetapi pada 2 tahun lepas kita telah perjuangkan hasrat ini, dan akhirnya kita sebenarnya gagal lah untuk tubuhkan yayasan. Tapi ada ruang, iaitu untuk peringkat awal ni kita tubuhkan Muafakat Ibu Pejabat Politeknik dan College Community. Walaupun namanya Muafakat, tetapi peranannya adalah sama dengan Yayasan Politeknik dan College Community. Dan sampai sekarang saya masih memperjuangkan bagi mengadakan ataupun menubuhkan Yayasan Politeknik dan College Community. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kebajikan kepada warga Politeknik dan College Community yang menjadi ahli, terutamanya kepada tenaga pengajar dan juga staf-staf sokongan yang berkhidmat dengan Politeknik dan College Community. Dan untuk sekarang ni daripada zero dana, kita telah mempunyai dana yang agak kukuh lah. Sekarang ni itu tanpa kita mengenakan sebarang bayaran bulanan, hanya melalui infak daripada staf, infak daripada institusi dan agensi perbankan. Dan Alhamdulillah kita telah pun berjaya untuk melunaskan beberapa tanggungjawab seperti yang dijanjikan dalam hasrat ataupun tujuan penubuhan Muafakat ataupun yayasan kita ni. Antaranya ialah kita beri sumbangan kepada warga ataupun ahli yang meninggal, ahli yang sakit, ahli yang ditimpa musibah. Even pelajar walaupun tak jadi ahli, kita menggunakan dana daripada yayasan ataupun pertubuhan kita ni untuk membantu mereka. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni hanya kita biarkan institusi itu menguruskan sendiri. Kalau staf kita ditimpa kemalangan, malapetaka, musibah dan sebagainya, mereka lah yang pandai-pandai sendirilah. Tipan biasa lah Datuk kan? Ya, sekarang ni saya lihat satu perkembangan yang positif, di mana ramai staf kita ada kesedaran untuk menyumbang. Kadang-kadang kita buat sumbangan dengan cepat, kita akan dapat dana bagi membantu rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang ditimpa kemenangan ataupun ditimpa musibah tersebut. Alhamdulillah, itu saya rasa yayasan ni adalah satu dream saya yang akan tercapai juga akhirnya. Ya, InsyaAllah. InsyaAllah Datuk. Kita nak tanya Datuk lah, sepanjang 3 tahun ni juga Datuk kan sebagai ketua pengarah. Jadi apa yang Datuk boleh tengok perjalanan Polisisi ni pada setakat ini? Adakah Datuk sudah pun berpuas hati ataupun ada juga ruang-ruang untuk boleh diperbaiki Datuk? Sebenarnya kita ada 36 politeknik, 106 buah college community. Banyak ruang yang boleh diperkemas bagi memantapkan lagi institusi kita, iaitu Politeknik dan College Community. Dan saya yakin dan percaya ruang-ruang tersebut telah pun difahami, cuma menunggu masa untuk dibuat penambahbaikan. Sebagai contoh ialah dari segi program-program kita. Kita berusaha untuk menjumutkan program-program yang sekarang ni tidak relevan lagi dengan kehendak pasaran. Dan kita gantikan dengan program-program yang baru sesuai dengan keperluan industri.
Itu satu. Yang kedua ialah dari segi bakat. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita sentiasa untuk memperkasakan bakat di kalangan warga kita, terutamanya pensyarah-pensyarah, bagi memantapkan ilmu, pengetahuan dan kemahiran mereka dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, kita akan hantar keluar negara bagi mengikuti kursus. Tujuannya adalah supaya mereka lebih open-minded, melihat negara lain. Apa yang mereka buat, kekurangan negara kita mungkin boleh ditop up daripada ilmu dan pengalaman di negara luar. Dan yang ketiga, of course, dari segi memperbaiki bangunan-bangunan yang usang, yang lama, yang melebihi 20 tahun, yang memerlukan penyelenggaraan. Dengan sebab itu, saya setiap saban tahun sentiasa memohon kepada pihak kementerian supaya peruntukan untuk bangunan, peralatan, termasuklah kenderaan di Politeknik dan Kolej Komuniti itu disenggarakan, diganti, ditukar baru supaya semua berada dalam keadaan yang baik, dan ini akan memberikan manfaat kepada bukan sahaja pelajar tetapi pensyarah ataupun tenaga pengajar kita. Ini tindakan-tindakan semasa yang perlu dibuat oleh pihak kita. Kalau kita tengok dari segi komen ataupun rungutan surat layang daripada para pelajar dan sebagainya, ialah fasiliti yang usang tidak diperbaiki, kenderaan yang tidak diperbaiki, dan begitu juga dari segi peralatan dan sebagainya. Dan ini sentiasa menjadi sesuatu yang bermain di fikiran saya. Macam mana untuk menyelesaikan masalah ini. Ada banyak viral timbul berkenaan dengan isu fasiliti usang ni. So saya harapkan pihak kementerian juga peka lah dengan isu yang ada di Politeknik dan Kolej Komuniti. Dan sebab institusi kita ni telah pun melebihi 20 tahun kebanyakannya, dan perlu disenggarakan dengan baik. Kalau tidak, dia akan mengalami masalah yang semakin parah lah untuk diperbaiki, dan of course akan menelan belanja yang sangat tinggi. Dan sebab itu saya rasa perlu diperbaiki, dibantulah institusi ini. Kemudian begitu juga dari segi penstrukturan institusi. Begitu juga kita tengok dulu kita tidak ada zon bagi kolej komuniti terutamanya. Sekarang ni bagi merapatkan jurang di antara Politeknik dan Kolej Komuniti, kita telah dalam jawatan kuasa tadbir urus organisasi kita telah pun memperkenalkan konsep zon, iaitu isu-isu semasa, isu-isu operasional diselesaikan di peringkat zon. Iaitu kita ada 10 zon sekarang ni. Kalau dulu tak ada zon ni, di zaman saya kita buat zon. Ini satu usaha yang baiklah dalam aspek governance. Kerana zon ni dia akan bermesyuarat sama-sama dia bagi menyelesaikan masalah dan berkongsi peralatan dan juga kemudahan yang ada di institusi masing-masing. Ini saya rasa satu langkah yang sangat baik dan bijaklah yang dibuat oleh semua pengurusi-pengurusi zon. Itu saya yakin, percaya kalau kita pandai untuk organize institusi kita dengan baik, dia akan menjadi lebih baik. Terutamanya dari segi aspek tata kelola dalam menguruskan organisasi ataupun institusi yang berada di bawah kita ni. Jadi kalau saya aspek pengurusan ni, saya akan pegang kepada 4 orang yang di bawah saya. Ketua pengarah, di bawahnya ada timbalan ketua pengarah, perancangan, timbalan ketua pengarah governance, pengarah kanan akademik, dan pengarah kanan kompetensi. Ada 4 sektor. Saya akan pegang 4 ni saja. Yang saya panggil sebagai top 5. Top 5 ni dia ada tim dia, grup dia, dan kita akan bermusyarat untuk melihat keselarasan apa yang dibuat oleh 4 sektor ni di bawah institusi, di bawah bahagian masing-masing. Dan alhamdulillah setakat ni saya nampak benda tu berjalan dengan baik. Dan saya harap dia akan dapat diteruskan pada masa-masa akan datang. Baik. Kita nak tahu juga sebelum Datuk bersara ni kan, nanti kita dah susah nak kontak Datuk dah. Kita nak tahu jugalah harapan Datuk, nasihat Datuk kepada kepimpinan baru yang akan datang kan dalam menerajui Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti ini. Macam mana Datuk harapkan kepada kepimpinan baru ini, apa yang mereka perlu terapkan di dalam polisisi ini nanti, Datuk? Okay.
Satu, bagi kepimpinan baru, saya suka nak maklumkan bahawa plan transformasi itu bukan dibuat oleh saya seorang, tetapi oleh tim, oleh pasukan daripada Politeknik dan juga daripada Kolej Komuniti. Itu adalah satu kompilasi tugas yang kita compilekan dan kita strukturkan di dalam satu plan transformasi Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Jadi apa yang perlu dibuat sekarang ni, kita dah ada plan strategik 2023-2035. Sebagai contoh, kita nak mewujudkan Politeknik Impact. Apa tindakan-tindakan kita di peringkat Politeknik Koma, di peringkat JPPKK ni, apa yang perlu disumbangkan bagi membangunkan Politeknik Koma itu sebagai Politeknik Impact, sebagai contoh. Begitu juga program sebagai contoh, salah satu tadi satu T daripada 13 tu, iaitu EPAC Politeknik. Yang kedua dah berjaya buat di zaman saya ni, asasi TVET, yang daripada 500 orang bagi kohort pertama dan kedua, dan kohort ketiga sebanyak 1,000 orang. Dan ini adalah satu perkembangan yang sangat positif. Kerana kita the only one institusi ataupun institusi pendidikan tinggi negara yang menawarkan program asasi di bidang TVET. Tidak ada lagi mana-mana institusi yang menawarkan program asasi di bidang TVET. Pesanan saya ialah teruskan usaha untuk memperkasakan program asasi TVET. Kerana dia adalah aset, adalah satu produk yang dikeluarkan oleh kita yang sangat baik sambutannya daripada pelajar-pelajar lepasan SPM. Dan kalau kita tengok, kita nak pakai 1,000 orang yang mohon lebih berkali ganda daripada jumlah tersebut. Ini menunjukkan program itu sangat berjaya. So kekalkan prestasi tersebut. Begitu juga dengan saya sebutkan tadi ialah mewujudkan pusat teknologi terkini dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, iaitu CTEC, yang baru bertapak ataupun di peringkat permulaan, juga mesti diperkasakan. Begitu juga dengan penubuhan muafakat ataupun yayasan, perlu diperkasakan. Kebanyakan usaha yang saya buat ni, saya rasa di peringkat merintis ke arah kecemerlangan. Dia belum sampai cemerlang lagi. Dia baru membuka jalan dan masih berada di runway. Belum take off lagi. Kalau kita tengok kapal terbang kan, sampai kan, dia masih apa yang saya buka lapangan terbang, saya buat runway, dan dah ada kapal terbang tu masih ada kat runway. So generasi ini perlu mencari jalan macam mana kapal terbang kita tu boleh take off. Naik dan terus meluncur laju ke hadapan. Itulah beberapa perkara yang boleh saya kongsikan. Jadi teruskan usaha untuk menjadikan Politeknik dan Kolej Komuniti sebagai satu institusi pendidikan TVET yang unggul di dalam negara kita ni. Kerana brand ataupun nama kita dah ada. Keyakinan masyarakat rakyat dah ada. Kepercayaan kerajaan sudah pasti. Dengan sebab itu kita sentiasa mendapat peruntukan yang banyak pada setiap tahun dan sentiasa bertambah. Ini adalah hasil daripada usaha kolektif yang dibuat oleh kita secara bersama. This is not only for me, tapi for the sake of our system, especially for the sistem Politeknik dan Kolej Komuniti. Okey, baik. Sangat mantap pesanan-pesanan terakhir, nasihat dan juga harapan yang bahagia Datuk buat warga Polisisi pada masa akan datang lah. Kita pun juga berharap kepada kepimpinan baharu nanti dapat garapkan segala nasihat dan pandangan daripada Datuk. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Yang Bahagia Datuk atas peluang ataupun atas ruang masa yang ada untuk bersama dengan Sembang Santai at Polisisi pada kali ini, Datuk. Dan kita cakap Alhamdulillah jugalah sebab Datuk dapat juga bersama dengan kami, sebab sebenarnya pada pembukaan ataupun pelancaran podcast Sembang Santai ini adalah Yang Bahagia Datuk. Jadi pada waktu tersebut Datuk tak dapat bersama-sama dengan kita lah di PSA, tak silap saya. Jadi di penghujung ini Datuk dapat bersama kita bersama-sama dengan kita untuk Sembang Santai Polisisi ini. Baiklah, saya tutup untuk episod kali ini, edisi khas bersama Yang Bahagia Datuk KPPK kita.
Dan saya mewakili daripada tim Sembang Santai Polisisi dan juga seluruh warga Polisisi ingin mengucapkan selamat bersara kepada Yang Bahagia Datuk. Semoga Datuk terus diberikan kesihatan, kebahagiaan yang berkekalan lah. Bahagia di samping keluarga tercinta lah Datuk. Saya rasa itu saja untuk pada episod kali ini. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.